Jadi perkataan ghalid itu sendiri kalau diertikan dalam bahasa biasa ia bermaksud asyik. Jadi dalam bahasa Kedah ghalid lah. Jadi itu dia persembahan kebudayaan daripada artis budaya JKKN Kedah. Terima kasih banyak-banyak. Dan di tangan saya sekarang ini adalah sepinggan daging landak. Ini kali pertama saya melihat dengan mata kasar saya rupa daging landak dan macam mana saya pegang daging landak, inilah dia. Dan landak ini diusahakan sendiri oleh Pusat Santuari dan juga Pembiakan Landak Raya. Dan hari ini saya sangat berbesar hati kerana apa? Saya nak tunjukkan kepada anda semua cara memasak daging landak. Dan kita lebih kurang dalam 60 hari lagi kita nak menyambut Hari Aidilfitri. Pastinya rendang merupakan juadah utama dan hari ini saya nak ajak anda semua untuk memasak rendang landak. Jadi bersama-sama dengan saya pada hari ini ada dua tetamu daripada Pusat Santuari dan juga Pembiakan Landak Raya, iaitu kita ada Zahirah dan juga Safiah. Jadi Zahirah akan masak dan juga Safiah akan menerangkan anda tentang khasiat landak, bagaimana landak dibela, akhirnya disembelih dan akhirnya kita nak buat rendang. Okey Safiah, macam mana penglibatan Safiah dalam membela landak sehinggalah tercetusnya idea untuk menghasilkan rendang landak? Okey, baiklah Wan. Sebenarnya saya merupakan staf di Pusat Santuari Landak Raya, Jendela Wisik. Lepas tu saya bekerja dengan Cik Mahathir, owner dia sendiri. Dia memelihara dan membiak landak lah. Ya. Okay. Dan kita tengah menyaksikan terus Zahirah saja terus memasak rendang landak. Okey, apa bahan-bahan yang kita ada? Baiklah Wan. Ini antara bahan-bahan yang diperlukan. 2 biji bawang besar, halia, lengkuas, bawang putih, serai, serbuk perasa, garam. Semestinya daging landak wajiblah. Santan, kerisik dengan minyak, dengan serbuk kari daging. Ya, yang kalau bahan-bahan tadi yang telah pun dikisar, akhirnya kita tumis dahulu sampailah dia pecah minyak. Ya, betul, pecah minyak. Jadi ini daging landak. Kalau daging macam landak, kita tengok daging landak yang telah di-pack ni kan. Ya. Seekor landak tu berapa kilo boleh dapat? Seekor landak, kalau seekor landak sekali dengan duri dia tu 15 ke 20 kilo. 15 ke 20 kilo. Okey, lepas buang? Lepas kita dah buang, proses buang duri semua, kepala semua tu nak dapat 6 kilo saja untuk daging. Dapat 6 kilo sahaja dan ini adalah tekstur daging yang dah bersih lah. Dagingnya lah. Ini di luar ini merupakan kulit. Ya, kulit dia kita tak lapah macam kalau kita daging lembu, daging kambing kita lapah kan. Yang ni kulit dia pun ada khasiat dia. Untuk makluman semua, daging landak ni dia tinggi dengan asid amino dan ada omega 3. Dia bagus untuk jantung. Dia tak ada lemak. Daging ni tak ada lemak. Ya. Safiah, mungkin boleh Safiah gambarkan macam mana tekstur rasa dia? Sebab apa, kalau macam orang biasa makan daging ayam bandar lain, ayam kampung lain. Ayam kampung liat. Okey, macam daging landak tu kulit dia liat dan isi dia manis lembut. Masih lembut lah. Isi dia manis lembut. Dia macam ayam kampung ke macam mana? Daging, dia rasa daging lah. Daging tapi manis. Daging dia manis, lembut. Cuma dekat bahagian kulit tu liat sikit. Ya. Dan ini adalah yang telah pun di-pack dan juga dibekukan yang juga yang memang kita jual lah. Dipasarkan di Pusat Santuari dan Pembiakan Landak Raya. Okey, kita dah masukkan, lepas kita tumis, pecah minyak, lepas tu kita masukkan daging landak. Kalau kita nak buat rendang ni, biasanya kalau rendang daging, rendang ayam, dia bergantung kepada jenis daging lah. Berapa lama nak bagi dia empuk? Berapa lama kita kena tanya chef. Chef, berapa lama chef? 15 minit. 15 minit. Dalam 15 minit dia tak lama Dia tak macam ayam kampung. Kalau ayam kampung tu dia memang sejam lah. Kalau macam daging lembu, sekilo daging lembu untuk kita lembutkan buat rendang, sekilo sejam. Ini dalam masa 15 minit je dah boleh lembut lah. Ya, betul. Jadi selain daripada resepi rendang lah, apa lagi yang biasanya menjadi pilihan pelanggan yang datang? Kalau dekat Pusat Santuari dan Pembiakan Landak Raya ni, kami ada buat package berkelah. Lepas tu kita akan buat masakan utama dia gulai landak raya. Gulai tapi landak yang dekat sini kita special sikit, kita buat rendang landak raya. Okey, ini rendang landak raya. Ya, betul. Okey, itu dia. Apabila kita dah masukkan semua bahan, lepas tu kalau nak buat rendang kita akan kena keringkan sampailah dia pekat dan akhir ininya. Dia ambil masa sikit ni. Inilah hasilnya. Ya, betul. Okay, ini hasil dia. Kalau kita boleh tengok, kalau ada sudu, jap saya nak tengok. Ni sudu. Okey. Okey. Ini dia. Saya boleh rasa? Boleh rasa. Okey. Kali pertama saya nak rasa landak. Boleh rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Mas, saya ambil satu mangkuk. Ini tulang-tulang ni tak ada? Dia ada tulang, tapi tulang dia kecil je. Okey, boleh makan Tapi yang banyak isi lah tu. Bismillahirrahmanirrahim.
sepanjang 35 tahun saya hidup, ini kali pertama saya makan landak. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Rasa okey, rasa rendang tu pastilah. Okey. Rasa dia macam ada sedikit rasa daging ayam. Tapi tekstur dia tu lebih saya boleh katakan sebagai campuran antara daging arnab dengan daging ayam. Kalau anda pernah makan daging arnab, anda tahu macam mana. Dia percampuran antara kedua-dua tekstur daging tersebut. Sedap. Makan dengan nasi panas memang terbaik. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini memberikan saya kali pertama merasa daging landak. Okey, sekarang kita nak ke